melarikan diri dari Istana Permaisuri. Beberapa orang sedang bersembunyi di sepanjang laluan. Kejayaan berada di bawah pengawasan pengawal. Kami tiba di hutan dengan lancar. Tetapi pada masa ini, tiba-tiba pancaran cahaya menyinari. Nasib baik tak jumpa sikit orang. Kemudian mereka menemui sebuah gua. Rancang untuk bermalam di sini malam ini. Namun, apa yang mereka tidak sangka ialah itu. Sebenarnya ada seekor raja labah-labah gergasi tinggal di sini. Kemudian dia meluru ke arah semua orang. Nasib baik, semasa krisis, sahabat diselamatkan dalam masa. Ini membolehkan lelaki itu menyelamatkan nyawanya. Tunggu sehingga lewat malam. Pada masa ini, semua orang diberikan teman wanita. Tetapi hanya seorang yang berlebihan. Jadi dia hanya boleh keluar dan menunjuk-nunjuk kepada semua orang. Dia tidak tahu bahawa anak buah ratu sudah mengejarnya. Saya melihat bahawa mereka sudah dikelilingi oleh mereka. Menyedari bahawa tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Kemudian Dashan mendapat idea. Keluar dari gua dengan menyamar sebagai pasrah. Selepas pihak lain menangkap beberapa orang, dia membawanya terus ke istana. Tetapi tanpa diduga pada masa ini, ratu sebenarnya menarik picu terus ke arah gunung. Nasib baik, maklum balas itu tepat pada masanya, mengelak peluru. Kemudian dia terus mengawal permaisuri. Kemudian biarkan Dami memakai topeng itu, berpura-pura menjadi permaisuri. Tetapi tanpa diduga, ketika beberapa orang hendak melarikan diri, pasukan sokongan ratu tiba. Kemudian mereka menangkap semua orang sekali lagi. Kemudian ratu mengiringi beberapa orang ke kilangnya. Hanya tekan butang di tangan anda, maka bumi mereka akan lenyap dalam sekelip mata. Jika anda mahu berhenti sendiri, anda mesti membiarkan Dashan menghabiskan hidup anda dengan anda. Menghadapi situasi ini, Dashan enggan berkompromi. Permaisuri yang marah menekan butang terus, tetapi bumi tidak berubah sama sekali. Permaisuri melangkah ke hadapan dengan tidak percaya untuk memeriksa keadaan. Untuk menghancurkan seluruh bumi, dia menunjuk ke arah butang dan mula mengeluarkan semburan maklumat. Tanpa diduga, ini menyebabkan kegagalan litar. Ratu terperangkap di dalam dan dibakar hidup-hidup. Ternyata Xiaomei telah mengambil kesempatan daripada ketidakpedulian pihak lain, memusnahkan sistem senjata muktamad secara senyap. Selepas itu, Xiaomei berjaya menjadi permaisuri, dan beberapa orang tidak lagi mahu kembali ke bumi. Lagipun, mereka ketagih dengan kehidupan di sini. Penghujung cerita, semua orang mendapat isterinya, hidup bahagia selamanya.